Ya kadang-kadang dalam pekerjaan ni ke, kita sentiasa mengupgradekan teknologi. Kalau dulu mungkin orang pandai kerja pertanian tak lagi jauh. Siapa kata? Sedangkan dunia sangat memerlukan makanan. Padi, beras, nasi. Nah, ayatnya dia adalah makanan ruji kepada beberapa negara, terutama sekali negara yang berada di kawasan Asia. Boleh dikatakan gitu. Contoh Malaysia, Indonesia, Thailand. Semua orang kata mengamalkan makanan ruji padi, beras. Apa juga mau berlaku ni, insya-Allah. Orang kata bagi boleh jadi bitih asal kerja halal, berkat halal lagi berkat insya-Allah. Habis dah lah. Ngacun dengan derong tak ada puas tu, Pak. Tak ada berasa. Kalau kata kita tengah minum air teh, kita minum air teh tu panas, tak ada sejuk. 2 ekar setengah. Habis.